Alkisah Upin Ipin sambut Raya Kina. Pada suatu pagi yang ceria, Upin dan Ipin membantu Opa menghias rumah dengan tanglong merah untuk menyambut Hari Raya Kina bersama rakan mereka. Tidak lama kemudian, kawan mereka Mei Mei datang membawa limau mandarin dan kuih tradisional. Upin dan Ipin sangat teruja melihat hiasan yang cantik dan bunyi mercun di kejauhan. Mereka duduk bersama menikmati makanan sambil ketawa dan berkongsi cerita. Opa tersenyum melihat mereka belajar menghargai budaya rakan-rakan. Pada waktu malam, mereka semua berkumpul di halaman rumah, menikmati makanan dan melihat bunga api yang cantik di langit. Upin dan Ipin berasa gembira kerana dapat meraihkan perayaan bersama rakan-rakan. Alkisah Upin Ipin sambut Raya Kina. Pada suatu pagi yang ceria, Upin dan Ipin membantu Opa menghias rumah dengan tanglong merah untuk menyambut Hari Raya Kina bersama rakan mereka. Tidak lama kemudian, kawan mereka Mei Mei datang membawa limau mandarin